dengan kehadiran tuan-tuan pada petang ini dan dengan bacaan doa yang kita lakukan pada hari ini. Semoga Allah menerima dan menengahi hajat kami. Juga kami doakan tuan-tuan yang hadir semua mendapat kerahmatan serta diberi hidayah serta rahmat untuk meneruskan puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan di penghujung bulan puasa ini kita dapat memenuhi tuntutan kita sebagai Muslim untuk menambah pahala di akhir bulan puasa ini. Sebagaimana yang kita diberitahukan, di 10 akhir bulan puasa ini kita diberi ganjaran yang sangat banyak, dan kita dimaklumkan bahawa kalau kita dapat bersama berada di malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat pahala sepanjang 83 atau 84 tahun. 83 tahun. Umur kita pun belum ada lagi sini yang 80 InsyaAllah lah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesihatan untuk bertemu dengan bulan puasa pada tahun yang hadapan dan tahun-tahun seterusnya dalam keadaan yang sehat. Dan kita juga mengucapkan simpati kepada rakan-rakan kita walaupun uzur. Mudah-mudahan mereka juga dapat meneruskan ibadat puasa pada tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita pada hari ini tidak dapat diadakan sekiranya tidak ada kerjasama daripada tuan-tuan, dan juga pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang dalam bentuk wang ringgit, juga tenaga serta makanan pada petang ini. Jadi kami pun buat masakan catering aja. Jadi di saat-saat kita keletihan ni nak bergotong royong untuk masak, nampaknya semua pada malam mesyuarat tu muram aja nak mengatakan kita nak masak sendiri. Maklumlah tenaga yang ada ni dah penghujung semua. Jadi mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah berikan pada petang ini kita dapat menikmatinya. Dan juga saya mohon maaf lah bagi pihak majlis, mohon maaf sekiranya majlis pada hari ini tidak teratur atau tidak menyenangkan tuan-tuan, dan segala yang baik itu datang dari Allah dan yang kelemahan itu datang dari kami sendiri. Jadi saya pendekkan ucapan tinggal 2 minit insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput tuan-tuan. Seperti itu majlis. Kiranya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput tuan-tuan dan puan-puan seterusnya. Dan kita kita berbuka sini. Sini? Kita sini? Sian kita lauk mana? Dia bersih dan beraut lah. Nenek, nenek, kenapa beramal dulu? Makan dulu. Belum. Iya. Sini deh. Nampak jalan. Dua ni.